untuk Flora Bigu ke-27 di Stadium Bindef Kuala Lumpur untuk MBSB Bank Championship 2024-2025. Pertemuan di antara Armed Forces FC bertemu Melaka FC. Secara langsung kita bawakan kepada anda di channel YouTube AFL. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di channel YouTube AFL ini. Sementara itu, ini akan masuk untuk kedua-dua pasukan. Inilah sebutan utama untuk pasukan Armed Forces FC. Mereka meletak formasi 4-3-3. Goalkeeper mereka Muhammad Hafizuddin Al-Zuha, jersey 34. Jersey 2 Rafael Shazarai. Jersey nombor 4 Syarul Azni Sobri. Jersey 8 Suhairi Johari. Jersey 10 Hogolo William Wisdom. Jersey 11 Muhammad Rafizul Roslan. Jersey 18 Muhammad Faiz Ibrahim yang akan bertindak sebagai kapten pasukan. Jersey 21 Muhammad Khairul Iman. Jersey 24 Muhammad Mazli Khairul. Jersey 26 Muhammad Fakhrul Izwan. Dan jersey 66 Aiman Muhaimin Muhammad. Tim manager mereka Muhammad Nur Azam Abdul Razak. Head coach mereka Kevin Lee Cooper. Manakala kesebelasan utama untuk Melaka FC, mereka memtaruhkan formasi 4-4-2. Goalkeeper mereka jersey nombor 29 Amirul Ikhwan. Jersey 4 Muhammad Nasir Baharudin bertindak sebagai kapten pasukan. Jersey 11 Husaini Isah. Jersey 12 Abdul Aziz Rahim. Jersey 17 Muhammad Zulhairi Zulkifli. Jersey 19 Durz Keswaran Galasan. Jersey 25 Khairul Anwar Syahrudin. Jersey 27 Muhammad Hafiz Muhammad Johar. Jersey 30 Ahmad Haziq Ahmad Fuad. Jersey 69 Muhammad Fikri Muhammad Shah. Dan jersey 77 Muhammad Fahmi Faizal. Tim manager mereka Muhammad Najmi Muhammad Nordin. Head coach mereka K. Devon. Dan tuan rumah akan menggunakan jersey serba merah. Memulakan serangan dari kiri, manakala Melaka akan menggunakan serangan dari kanan. Dan kita lihat serta-merta satu hantaran di bahagian sayap kanan. 3 pemain. Siapakah yang akan meledakkan sepakan ini ke arah gawang? Kita lihat dengan penuh debaran. Rasa mungkin bukan Fakhrul. Dan satu cubaan terus ke arah gawang. Diselamatkan baik oleh Amirul Ikhwan. Dan kita memperlihatkan Melaka merencanakan serangan. Satu tolakan ke hadapan. Larian baik daripada Husaini Insan. Ketika ini akan tetapi Abdul Azim Rahim melepaskan peluang. Kita lihat bagaimana larian di bahagian kanan. Tolakan tepat kepada Husaini Isah. Dan beliau berjaya melintangkan bola. Tetapi ternyata kalau kita lihat kedudukan Ahmad Aziz, Ahmad Fuad yang juga dilayangkan kad kuning. Baik pintasan. 1-2. Baik, Dorkishwaran ketika ini. Tendangan jarak jauh. Diselamatkan sempurna. Berterbangan Muhammad Hafizuddin. Hasil tendangan daripada Dorkishwaran. Kita lihat acahan 1-2. Ditolak kembali Husaini Insah. Dan kemudian satu tendangan kaki kiri mencari fokus. Adakah akan terus ke arah gawang? Kita lihat. Dan terkena tiang. Tetapi ada tindakan susulan. Kita lihat ulang tayang bagaimana kaki kanan Muhammad Nasir berjaya untuk menyampaikan satu tendangan baik. Keeper tewas terkena palang. Husaini Isah yang berhadapan dengan Rafael. Adakah itu penalti? Ya salam. Penalti diberikan oleh pengadil perlawanan. Peluang keemasan sebelum tamatnya separuh masa pertama. Kaki kanannya menyengat. Kaki kanannya berbisa. Tetapi mampukah bisa itu diterjemahkan dengan satu jaringan? Dan masuk! Abdul Azim Rahim
meletakkan Melaka di hadapan 1-0. Dan dengan sepakan penalti itu merupakan jaringan beliau ke-20 di dalam saingan MBSB Bank Championship. Kita lihat nampak lemah. Kita lihat nampak bersahaja. Meskipun Muhammad Hafizuddin berjaya mengagak, tetapi ternyata tidak cukup pantas. Abdul Azim Rahim. Dan lambungan ke dalam kotak penalti. Berterbangan nampaknya Amirul Ikhwan. Dan goal kick diberikan. Kita lihat ulang tayang. Dikawal baik Rafizul di bahagian kanan. Dan satu lambungan hantara lintang baik. Dan berjaya ditumbuk keluar Amirul Ikhwan sementara tadi. Attack. So jadi kita lihat mampukah akan ada jaringan pada minit-minit akhir. Kepada siapa bola itu diberikan. Dan itu dia. Tiupan whistle panjang. Tiupan whistle panjang menandakan tamatnya perlawanan. Di Stadium Mindef. Armed Forces 0, Melaka 1.